Industri filem Malaysia memang perlukanlah filem-filem sebegini. Hey, what is up my good people? Okay, pada beberapa hari yang lepas aku ada menonton rerun ataupun tayangan semula filem Jagat Sempena, filem sequelnya yang akan keluar pada tahun ni juga, iaitu filem Macai dan juga filem berjudul Blues. Dan selepas aku menonton filem ni, ini pertama kali aku tonton filem Jagat ni. Waktu pertama kali keluar dulu aku tak berkesempatan nak tonton kat wayang. Lepas tu dia ada keluar dekat Netflix. Waktu tu pun aku tak ada rasa macam nak tengok filem ni. Tapi lepas direkomend oleh ramai kawan-kawan aku yang minat filem, so aku rasa macam satu kerugian lah bila aku tak sempat nak tonton dekat Netflix kan. Oh, really? Lepas tu dah nak cari dah tak jumpa. Tapi akhirnya bila dikeluar rerun tayangan semula ni, aku cuba merebut peluang ni dan finally yes, lepas menonton filem ni aku rasakan memang industri filem Malaysia memang perlukanlah filem-filem sebegini. Aku cakap macam ni sebab first, sebuah filem yang bagus macam filem Jagat ni, dia adalah sebuah filem yang memberikan kita satu awareness ataupun membuatkan kita berfikir. So bagi aku, memang kadang-kadang kita nak filem yang macam kita tak perlu nak berfikir sangat, filem yang tak perlu membuatkan kita rasa macam terbeban dengan apa yang mesej dia nak sampaikan. Tapi bukanlah bermaksud filem yang buat kita berfikir ni adalah filem yang waktu tonton tu kita kena fikir, tak. Tapi filem macam ni, dia buat kita berfikir selepas kita tonton filem ni. Oh, wow! Tu yang menariknya, sebab membuatkan kita rasa macam tersentak dan tersedar dengan apa yang terjadi dalam filem ni, iaitu tentang komuniti India di sebuah estate, dan lebih-lebih lagi filem ni dia memfokuskan pada seorang watak kanak-kanak, Apoy, yang dilakonkan oleh Harvin Raj. Dan kanak-kanak ini membesar dengan melihat keadaan sekeliling dia di mana ayah dia kena bekerja keras, pakcik dia terlibat dengan gangster, pakcik dia seorang lagi terlibat dengan dadah. So dia macam satu testimonial yang menceritakan tentang bagaimana sesebuah environment itu mampu mempengaruhi jiwa seseorang. Dan jiwa tu adalah jiwa kanak-kanak tu lah, iaitu apa yang ada dalam filem ni. Dan apa yang best ni lagi dalam filem ni, benda kedua yang aku suka dalam filem ni adalah setiap cerita yang disampaikan, setiap mesej dan juga setiap lakonan disertakan dengan frame-frame dan shot-shot yang cukup puitis. Frame, walaupun aku boleh katakan daripada sudut teknikal, maybe filem ni nampak a bit taklah semahal mana ke apa kan. Tapi sinematografer Senthil Kumaran dan juga director Sanjay Perumal ni, dia pandai bermain dengan shot-shot. So, filem yang dengan bajet yang rendah pun mampu nampak mahal dengan kemampuan director dan juga sinematografer yang sangat-sangat visionary dan revolutionary macam ni. That's why aku katakan filem macam ni walaupun drama, tapi dia sesuai untuk dibawa ke pawagam sebabkan visualnya yang cukup cantik. Dan satu lagi, dia tambah pula dengan lakonan daripada Harvin Raj yang melakukan watak Apoy, budak-budak tu, dan juga Mexico ataupun Dorai dalam ni, pakcik kepada Apoy yang dilakonkan oleh Jibril Rajula. Dua-dua ni memang dia punya immersive lakonan dia tu membuatkan kau rasa macam Nice. Kau memang hidup dekat dalam filem ni. Kau menonton sendiri sebuah drama yang memang hidup. Cuma ni lah, kalau aku nak komen sikit, benda ni aku macam nak nitpick sikit, bukan masalah filem ke apa ke, tapi We're waiting. decision producer ataupun filmmaker untuk filem ni, untuk tayangan semula ni, sebab aku dengar kata untuk tayangan semula ni dia ada potong sikit, dia ada cut sikit, ada macam edit semula lah untuk cerita ni. So bila dia edit semula, aku rasa macam aku nampak, walaupun aku tak pernah tengok yang original cut, tapi aku dapat rasa macam ada beberapa babak suntingan tu macam a bit choppy. Dia macam a bit rasa macam tak synchronize dengan sequence antara babak ke babak tau. You're kidding me, right? Are you kidding? You're kidding. Dan filem ni pun sekejap je, 1 jam 15 minit. Aku rasa original cut dia 1 jam 30 minit kot. Sekarang dah jadi macam 1 jam 15 minit. So dia terlalu pendek sampai kita tak boleh nak
beremosi bersama dengan watak-watak yang ada dekat dalam filem ni sebab tak sempat nak tu, terus macam dia cut. Hell no! So tu permasalahan rerun ataupun tayangan semula untuk filem ni lah. But overall, aku suka gila filem ni. Aku tak sabar nak tunggu sequel dia, iaitu Macai dan juga Blues. Dan aku boleh bagi filem ini rating sebanyak 9.5/10 bintang.